Setiap kali tunjuk motor kecil-kecil ni, mesti keluar soalan. Tinggi 140 boleh tak? Tinggi 143, 146 boleh tak? Video ni khas untuk akak-akak kicin. Tengok video ni sampai habis. Alah-alah, akak semua tengah tunggu motor kecil. Ni dia Honda Beat. Akak nak tahu tak fakta menarik? Honda Beat ni berat dia 88 kilo je. Nak pergi market, nak bawa anak pergi sekolah, ngam dah ni. Motor ni main dengan 110cc. Mungkin tak laju, tapi santai-santai je. Walaupun cc kecil, main juga dengan single disc brake, single piston caliper. Dekat bahagian belakang, walaupun pakai brake drum je, tapi jangan risau selamat. Sebab motor ni main lengkap dengan CBS tau. Fuel tank capacity 4.2 liter. Nak pakai daddy sesuai. Nak naik malam-malam pun jangan risau. Lampu depan belakang semua full LED. Motor ni pun Ida kategorikan sebagai motor yang easy sebab pakai kunci. Bukan apa, setengah orang tak pandai pakai smart key kan. Dekat sebelah kiri ada satu kompartmen, dekat sebelah kanan pula ada satu power outlet, bolehlah charge handphone. Meter pun comel, senang je nak tengok ni. Lagipun motor ni memang jimat minyak, berbaloi nak pakai daily. So jangan tunggu lama-lama, tekan je button dekat bawah tu. Kami ada promosi muka hanya RM1 saja. Dah tengok video ni, macam biasa minta tolong tau, like, follow, share. Until next review, bye bye. Assalamualaikum.